So benda ni sebenarnya dah lama dah saya nak cakap, okay? Tentang ketidakadilan kepada runner-runner yang slow. Sebab kalau kita tengok mana-mana event pun, selalu yang jadi mangsa ni ialah runner-runner yang slow. Contohnya bila water session kan, selalunya water session tu air cukup, tapi bila orang-orang yang running slow ni, dia sampai water session habis kan. Sama juga dengan semalam kat Jerai tu. Okay, pertama kita orang bayar kan, betul. Lepas tu dia kata dia sediakan makanan apa semua. Tapi itulah, bila orang-orang yang lari slow ni, bila sampai makanan semua dah licin, air semua dah habis, apa semua kan. So nampak macam ketidakadilan kat situ lah. So untuk penganjur, kalau nak sediakan benda tu, make sure cukup lah. Kalau setakat macam sediakan cukup-cukup makan, ataupun tak boleh nak control crowd yang makan. Sebab saya nampak semalam, sebenarnya bukan runner pun makan sekali kot, family-family yang tunggu kan. Itu yang saya tak puas hati tu. Kesian orang-orang yang sampai tu semua dah kering, saya dah bungkus lah. Then mana hak dia? Dia pun bayar. Begitu je dengan air. Banyak event yang running yang biasanya bila runner-runner slow sampai ni, dekat water station air dah habis kan. So diharapkan benda ni boleh dibaiki lah. Sebab kesian lah kita bercakap tentang hak. Even orang tu lari slow, dia habis dalam cut off pun, dia still bayar. So dia berhak dapatkan dia punya air, dia punya makanan kalau organizer ada sediakan lah. Okay, kalau tak, saya rasa organizer ni dia kena tanggung dosa kot. Sebab dia tak bagi, dia tak deliver apa yang sepatutnya lah. Ni saya nak cakap lah.